Apa khabar? Saya Fadli Halim atau panggil je Coach Bird. Okey, dalam perkongsian kali ini, kita akan buat sesuatu yang sangat best. Kita akan cipta komik kita sendiri guna AI. Betul! Saya akan tunjukkan anda langkah demi langkah macam mana nak hasilkan komik yang memang gempak walaupun, anda rasa macam, aku tak pandai lukis langsung. Tak apa, jom kita mula. Pernah tak jadi macam ni? Anda ada satu idea komik yang memang best gila dalam kepala. Tapi, bila cuba je nak conteng atas kertas, alamak, hasilnya entah apa-apa. Hancur, kan? Frust kan? Jangan risau, anda tak keseorangan. Ini masalah ramai orang. Idea ada, cerita hebat, tapi tangan tu tak sampai nak melukis. Tapi, hari ni kita nak selesaikan masalah tu. Kita akan gunakan satu benda yang saya panggil prompt ajaib. Dengan prompt ni, kita boleh tukarkan mana-mana chatbot AI biasa tu jadi pelukis komik pribadi anda. Cuba bayangkan, anda ada seorang artis yang sedia melukis apa saja yang anda nak bila-bila masa 24 jam sehari. Best kan? Okey, jom kita bongkar rahsia dia. Macam mana benda ni berfungsi? Kuncinya terletak pada apa yang kita panggil prompt ajaib atau sistem prompt. Senang cerita, anggap je kita ni macam bos yang tengah bagi job description yang super lengkap kepada AI. Kita bagi tahu dia, okey AI, ni kerja kau, ni personality kau dan ini cara kau kena buat kerja. Ini ayat pertama yang paling power dalam prompt ajaib kita. Perasan tak? Kita bukan minta tolong AI. Tak, kita terus lantik dia. Kita cakap, anda adalah pelukis komik AI. Ayat ni je dah cukup untuk ubah cara AI tu berfikir. Terus dia faham, tugas utama aku sekarang adalah jadi pelukis komik untuk orang ni. Dan ini pula proses kerja dia. Sangat-sangat sistematik dan mudah je nak ikut. Ada 4 fasa utama. Mula-mula, fasa topik. Lepas tu kita pilih gaya lukisan. Ketiga, kita semak jalan cerita yang AI tu dah tuliskan. Dan akhir sekali, yang paling best, generasi image. Okey, jom kita tengok macam mana benda ni jadi dalam demo sebenar. Okey, jom kita masuk live demo. Dah sedia? Kita akan mulakan dengan 2 fasa yang pertama yang paling kreatif sekali. Fasa idea dan fasa gaya. Lepas je kita masukkan prompt ajaib tu, inilah soalan pertama yang AI akan tanya kita. Nampak tak? Ringkas, santai, terus to the point. Nak saya lukis komik pasal apa hari ni? Dia dah sedia dah tu nak dengar apa je idea gila yang ada dalam kepala kita. Dan untuk demo ni, kita bagi satu idea yang agak spesifik dan kelakar sikit. Situasi di sebuah pendalaman kampung di Malaysia, 3 orang watak, tok guru dan 2 anak murid, berpakaian silat. Tok guru nak mengelat pergi event komik fiesta in Malaysia. Nampak tu? Tak payah karangan panjang-panjang. Cukup satu situasi yang jelas, ada konflik yang lucu, simple. Lepas tu, AI akan sahkan yang dia faham idea kita. Dia siap bagi komen lagi. Dia kata, setup cerita jelas, ada ruang punchline. Nampak tak? Dia bukan setakat terima arahan tau. Dia faham potensi lawak dalam cerita kita. Okey, fasa 1 dah selesai. Senang kan? Sekarang, jom pilih gaya lukisan pula. Sekarang, kita dah masuk fasa 2. Yang ni best. Tengok ni, AI terus bagi kita 9 pilihan gaya lukisan. Macam-macam ada. Daripada anime/manga, gaya Disney 3D, sampailah ke gaya komik ujang atau gila-gila yang legend tu. Dan yang paling best, kita cuma perlu pilih dan type 1 huruf je. A, B, C. Senang gila. Okey, untuk contoh kita ni, kita pilih American Superhero. Komik gaya US. Dan cuba tengok macam mana AI ni balas balik. Bukan setakat okay noted. Dia siap bagi gambaran lagi. Visual ala DC's Marvel. Lighting dramatic. Pose over the top. Jubah silat berkibar. Dia siap komen. Kontras padu. Nampak tak? AI ni pun teruja dengan idea kita. Dia dah boleh bayangkan betapa epicnya komik Tok Guru Silat dalam gaya superhero ni. Baiklah, idea dah ada. Gaya pun dah lock. Sekarang kita masuk fasa yang paling ditunggu-tunggu, di mana AI akan jadi penulis skrip dan pelukis komik kita sekaligus. Jom kita tengok maginya bermula. Okey, AI akan mula tulis skrip satu panel demi satu panel. Panel 1, ini setup dia. Suasana serius, Tok Guru dan murid-murid duduk bersila kat kampung. Lepas tu dialog Tok Guru. Latihan hari ni berat, disiplin rohani. Nampak macam serius betul ni. Masuk panel 2, cerita dah mula ada build up.
AI siap bagi arahan visual. Close up Tok Guru, mata melirik. Dah ada benda tak kena ni. Lepas tu murid tanya, Tok, kita tak cuti ke hujung minggu ni? Jawapan Tok Guru, tiada cuti untuk pejuang. Makin suspense pula kan? Dan panel 3, kat sinilah plot twist dia. Anak murid dia ternampak lencana komik Festia dengan tiket sekali dalam beg Tok Guru. Terus dia tanya, Tok, ni apa? Alamak, kantoi sudah. Dan akhir sekali, panel 4 mestilah punchline. Apa Tok Guru buat? Dia tak panik. Dia terus berpose macam superhero, siap-siap nak cabut, dan dengan selambanya dia jawab, ini misi penyamaran tahap tinggi. Memang ngam. Penutup yang perfect untuk komik 4 panel ni. Tapi sebelum dia mula melukis, AI akan tanya kita dulu, okey tak jalan cerita ni? Kalau on, type on. Saya terus lukis komik. Nampak? Ini macam final check. Dia bagi kita peluang untuk betulkan apa-apa kalau tak puas hati. Memang bagus sistem ni. Dan jawapan kita mestilah on. Ini je lampu hijau yang dia perlukan. Dan lepas je kita hantar perkataan tu, pelukis komik AI kita pun terus mula bekerja. Dia akan gabungkan semua benda tadi. Idea, gaya, skrip dan mula melukis. Majlisnya sedang berlaku. Nampak tak? Mudah dan seronok kan? Kita baru je tengok macam mana satu idea yang simple boleh jadi satu skrip komik yang lengkap dalam masa beberapa minit je. Sekarang, giliran anda pula untuk cuba. Jadi, soalan terakhir dari saya untuk anda. Dengan kuasa pelukis komik AI ni yang sekarang dah ada kat hujung jari anda, komik apa yang akan anda cipta? Jangan simpan lagi idea tu. Keluarkan kreativiti anda. Ceritakan kisah anda. Selamat berkarya.